Jom Jamal Cicit. Hari ni adik dengan Kak Jamal ada episod special tau untuk korang. Kenapa? Sebab kita pergi bertondok-tondok di UK Farm. Wah, bukan main lagi menari. Itilat pun dah tak dijaga lah. Astaghfirullahaladzim. Kenapa ada Jamal cuci mata dengan tengok orang asli menari ni? Best tau. Lepas dia menari dia sumpit-sumpit. Lepas tu tengoklah tu macam ada dua ketul manusia yang tak sedar diri berbaju pink berlari-lari. Sedang mengejar kambing tau. Lepas tu ada Jamal berjaya tangkap seekor kambing dan dapat medal. Lepas dah gomol-gomol si kambing tadi tu, kita orang pergi pula di tempat pemprosesan susu kambing. Tengoklah tu, freshly made tau. Bila tengok susu kambing diperah ni, teringat pula pengorbanan seorang ibu. Kau disiram bayu pagi, kehilangan terasa. Lepas tu sekarang ni kita tengah proses nak merasa lah susu yang kita perah tadi tu kan. Yang ni yogurt blueberry. Tengoklah tu warna dia sangat-sangat cantik. Lepas tu nak lagi sedap, minum tu pandanglah ke Raci Black. Bukan. Pemandangan ladang jagung. Oh, ladang jagung. Kiranya besar juga UK Farm ni kan? Memang besar. Bukan ada ladang jagung je, tapi ada banyak haiwan ternakan seperti kambing, kuda, lembu, macam-macam lagi lah. Okay. Next ni adik Jamal minum susu kambing berperisa coklat. Untuk yang kurang penggemar manis, saya rasa yang ni sesuai sebab coklat dia tak manis sangat pun. Light-light je, tapi still rasa coklat. Lepas tu Akak Jamal minum susu kambing perisa kurma. Yang ni memang favourite Akak Jamal lah, sebab satu botol ni Akak Jamal mampu habiskan seorang. Lepas tu Akak Jamal try susu kambing perisa yogurt asli. Yang ni rasa dia macam susu kultur yang korang selalu minum tu. Dia macam ada masam-masam sikit. Yelah, nama pun yogurt kan. Selain daripada tu, UK Farm juga ada keluarkan aiskrim. Aiskrim ni murah je tau. Hanya RM2 je. Wow. Macam-macam perisa ada. Tak ketinggalan kita try perisa asli. Adik Jamal bukan penggemar susu, tapi untuk susu kambing ni dia tak ada bau hamis. So far Akak Jamal love. adik Jamal pun love. So, adik dan Akak Jamal approve.